Saya fikir dalam banyak-banyak konvensyen lah yang saya hadiri, saya rasa ini ucapan yang terbaik lah bagi penyatuan umat Islam di negara kita ini. Sudah sampai masanya kita lupakanlah yang lalu, kita kena bina untuk masa akan datang. Kalau tidak, kita akan menanggung akibatnya pada masa akan datang. Islam ni tugas dia sangat besar. Dia menyatukan pelbagai bangsa. Hari ini Dr. Akmal hanya cakap satu je, penyatuan bangsa. Sepatutnya lah, sebab misi Islam tu menyatukan berbagai bangsa. Tapi misi Dr. Akmal ni hanya nak satukan satu bangsa saja. Maknanya kerja itu terlampau mudah. Tetapi disebabkan oleh ego orang Melayu yang terlampau tinggi, akhirnya bangsa mereka ini diinjak dan dipijak. Saya ni patutnya saya tak perlu hadir. Saya tak perlu hadir pun dalam convention UMNO ni sebab saya orang Cina tau. Tapi atas dasar Islam, saya ada tanggungjawab besar. Sebab misi Islam ini bukan sekadar bercakap menyatukan satu bangsa, tapi dia menyatukan berbangsa-bangsa. Sebab itu kalau orang Melayu masih lagi tidak sedar yang mereka ini hanya ada satu bangsa saja, maknanya nak menyatukan itu sangat mudah. Cuma kita perlu turunkan ego itu. Fikir tentang agama bangsa kita. Saya yakin kita akan berjaya. Tapi kalau semudah itu pun orang Melayu tak boleh buat, kamu tunggulah kehancuran. Itu je saya nak pesan. Kalau penyatuan ini menjadi realiti, kita ambil parti besar lah, tanpa mengenepikan parti-parti Melayu yang kecil ni, yang disebutkan dengan jelas daripada dulu sampai sekarang tentang Muafakat Nasional. Saya pakai baju Muafakat Nasional ni, tapi itu kan jadi parti lah. Dia sekarang ni tinggal jadi NGO dia. Tapi semangat Muafakat Nasional ni akan terus hidup. Saya yakin dan percaya kalau kita mulakan kepada dua parti terbesar melalui Islam ini, UMNO dan PAS ini, saya yakin dan percaya dengan izin Allah masa depan kita akan jauh lebih cerah. Melalui Islam tidak akan lagi dipijak dan diinjak-injak sebagaimana sekarang ini. Percaya.